Mesti korang tertanya kan, apa bezanya Samsung A37 ni dengan A57 ni? Nampak macam lebih kurang je. And kalau korang tengok sekali imbas, memang nampak sama. So persoalannya adalah, adakah the A37 cukup padu? Ataupun korang perlu spend RM500 lebih untuk dapatkan the A57? Well, hari ni aku nak tunjuk korang which one yang lebih patut. Well, sebelum aku borak pasal perbezaan antara dua phone ni, baik aku tunjuk korang apa benda yang sama sebenarnya. So untuk kedua-dua phone ni, diorang pakai 6.7 inci Super AMOLED 120Hz refresh rate dengan peak brightness 1900 nits, which is agak cerah untuk phone macam ni. Bateri pun sama, 5500 mAh dengan pengecasan 45 watts, which is considerably agak laju. Jadi untuk your everyday use, korang scrolling social media, tengok YouTube, Netflix, buat kerja sikit tu, bagi aku 90% boleh katakan dua-dua phone ni sama. So apa beza 10% tu? Okay, perbezaan pertama adalah dia punya performance, di mana A57 ni merupakan chipset yang lebih padu compare dengan A37. Tapi bukan nak kata A57 tak mampu, dia boleh je main game, tapi sebagai casual gamer. Kalau korang jenis heavy gamer, A57 akan memberikan korang prestasi yang lebih tinggi. Dan bila main tu, contoh kalau korang main dalam jangka masa yang panjang, dia pun tak akan cepat panas sebab dia punya vapor chamber lebih besar. Perbezaan kedua adalah dia punya feel dan dia punya design actually. Memanglah sekali imbas korang nampak lebih kurang, tapi kalau korang tengok betul-betul, banyak bezanya. A57 ni rasa lebih premium walaupun dia punya screen size sama. Kenapa? Sebab dia punya frame ada aluminium. Kalau kita compare dengan the A37, dia hanya pakai plastic frame. Dan the A57 juga merupakan phone yang lebih nipis kalau kita compare dengan the A37. Dan dia juga merupakan phone yang lebih ringan. And bila korang pegang side by side, kalau korang tengok lah, korang akan perasan something. Dia punya bezel untuk the A57 memang nampak, you know, bezel yang premium, tak ada bulge, nipis, kecil. Dia punya chin pun kecil. Kalau korang pergi dekat A37, korang boleh nampak dia punya chin dia sebenarnya agak besar kalau compare dengan the A57. And overall bezel dia pun sebenarnya a bit bigger. So kat situ dari segi rekaan kita nampak lah the A57 ni dia rasa lebih premium. Dia ada ciri-ciri S-series punya design, ya, thin bezels, ringan dan lebih selesa kalau untuk dipegang. Untuk kamera boleh katakan hampir lebih kurang, kecuali ada perbezaan sikit. Dia punya ultra wide dekat A57 ni pakai 12 megapixel sensor, manakala di A37 hanya pakai 8 megapixel. Dan satu benda bila aku pakai kedua-dua phone ni ambil gambar, aku perasan the A57 ni dia punya processing ambil gambar tu lagi cepat, sebab yalah chipset dia pun lagi power. So bila ambil gambar malam tu dia punya noise pun akan lebih kurang. Bukan lebih kurang as in like the same, lebih kurang maksud aku as in like tak banyak dia punya noise bandingkan dengan A37 ni. So apa conclusion aku? Well, kalau korang bukan heavy gamer dan korang tak kisah sangat pasal estetik sebuah phone, the obvious option is going to be the A37, sebab dia RM500 lebih murah compare dengan the A57 ni. And bagi aku, it's quite capable, tapi macam aku cakap tadi, it's only 90% of A57. Tapi kalau korang heavy gamer, korang nak premium feel of a phone, nampak memang macam S-series, go for the A57 sebab dia ada chipset yang lebih power supaya korang boleh main game dengan lebih tinggi. Dan dia ada vapor chamber yang lebih besar supaya korang boleh main game pada duration yang lebih lama. Tapi at the cost of phone ni RM500 lebih mahal. So bagi aku sebenarnya the A37 ni adalah sweet spot untuk aku, sebab yalah aku ni bukannya main game kuat sangat semua tu. So obviously I'm gonna be picking this one. But aku tahu di ramai luar sana suka main game kat handphone korang, terutama korang budak-budak ni suka main ML semua. A57 akan jadi ultimate choice korang. So you know, tak salah pun pilih which one. So, apa pendapat korang tentang dua-dua phone ni? Aku dah tunjuk korang perbezaan semua tu, and mana korang rasa yang lebih berbaloi untuk korang? Baik tu dalam komen, dan insyaAllah kita akan teruskan buat video-video panjang ni balik sebab aku pun dah 3 bulan tak ada kan. So, kita jumpa lagi di video seterusnya. Ciao!